Projek kereta api laju HSR Jakarta-Bandung yang dikenali sebagai WUSH membawa 4 juta penumpang sejak ia beroperasi. Kereta api berkelajuan tinggi Jakarta-Bandung WUSH mencatat rekod baru. Jadi teman-teman Indonesia sekalian, macam mana kereta api laju ni? Adakah bagus atau tidak bagus? Kalau projek ini bagus untuk negara korang, Malaysia juga mau buat kereta api laju. Kereta cepat Indonesia, KUS, viral di Malaysia dan menarik perhatian media setempat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut nama HUS sudah dikenal luas di negeri jiran. Data KCIC mencatat lonjakan penumpang asing hingga 87.077 orang pada awal 2025, mayoritas dari Malaysia. Dengan kecepatan 350 km per jam, HUS menjadi kereta tercepat pertama di Asia Tenggara dan simbol kemajuan infrastruktur Indonesia. Sejak mula beroperasi pada Oktober lepas, dalam tempoh 2 bulan, lebih 1 juta orang dilaporkan menggunakan perkhidmatan kereta api laju, kereta api berkelajuan tinggi HSR Indonesia. Kereta api diberi nama WUSH itu merupakan HSR pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan Jakarta sehingga Bandung. CNBC Indonesia melaporkan syarikat PT Kereta Api Cepat Indonesia China KCIC memaklumkan seramai 1,028,216 penumpang menggunakan perkhidmatan WUSH dari 17 Oktober sehingga 25 Disember 2023. Jumlah penumpang tertinggi yang direkodkan adalah sebanyak 21,500 penumpang sehari termasuk tempoh cuti akhir tahun semasa. Presiden KCIC Dwiana Slamet Riyadi berkata angka itu menunjukkan minat dan keyakinan orang ramai yang tinggi terhadap pengangkutan awam yang moden di Indonesia. KCIC turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penumpang yang telah menggunakan perkhidmatan WUSH. Menurut Riyadi, kejayaan itu merupakan satu bentuk motivasi bagi KCIC untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Berdasarkan satu kaji selidik, sebanyak 48% penumpang WUSH sebelum ini merupakan pengguna kenderaan peribadi. Selain itu, pencapaian merekodkan lebih 1 juta penumpang dalam tempoh 2 bulan juga terbukti bahawa perkhidmatan WUSH mendapat kepercayaan rakyat dan menjadi mod pengangkutan pilihan untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Sejak mula beroperasi pada Oktober lalu, operasi WUSH berjalan lancar dan mencatatkan sifar kes kemalangan. Kereta api berkelajuan tinggi Jakarta-Bandung WUSH mencatat rekod baru dengan membawa 25,316 penumpang pada Sabtu lepas, sekaligus menjadi jumlah tertinggi sejak ia mula beroperasi pada Oktober 2023. Menurut PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC, angka itu mengatasi rekod terdahulu iaitu 24,350 penumpang pada 27 Januari tahun ini. Kata Pengurus Besar Sekretariat Korporat KCIC, pencapaian ini bukti WUSH semakin menjadi pilihan rakyat sebagai pengangkutan awam yang pantas dan selesa. Lonjakan penumpang bermula sejak Jumaat lalu adalah sempena cuti panjang Hari Wesak. Ramai menggunakan WUSH untuk ke destinasi seperti Bandung, Jakarta dan Karawang. Sehingga kini WUSH telah mengangkut 9.2 juta penumpang. Sebanyak 62 perjalanan dilakukan setiap hari dengan tren beroperasi setiap 30 minit dari Jakarta ke Bandung, manakala ke Karawang setiap jam. Kereta api berkelajuan tinggi HSR Jakarta-Bandung yang beroperasi selama 6 bulan merekodkan 2.56 juta penumpang setakat ini. Menurut PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC, sejak operasi komersial rasminya sekitar pertengahan Oktober tahun lalu, kereta api itu mengendalikan 7,050 perjalanan dengan jarak lebih 1.26 juta kilometer. Pada masa ini, perjalanan kereta api harian itu telah meningkat daripada 14 kepada 52 dan bilangan tempat duduk penumpang melonjak daripada 8,400 kepada lebih 31,000. Jumlah penumpang tertinggi dalam harian ialah 21,537, manakala kadar penghunian tempat duduk harian tertinggi 99.6%. KCIC berkata ia menggunakan sepenuhnya pengalaman China mengendalikan kereta api berkelajuan tinggi untuk menjalankan pengurusan operasi dan penyelenggaraan dalam usaha memastikan kelancaran operasi kereta api dan keselamatan penumpang. Selain itu, untuk memenuhi keperluan penumpang dengan lebih baik, dasar tambang dinamik diperkenalkan, jadual operasi dioptimumkan dan kemudahan di stesen kereta api diperbaiki.
Sementara itu, Timbalan Menteri Penyelaras Hal Ehwal Maritim dan Pelaburan Indonesia Septian Haryo Seto berkata, kereta api itu telah merevolusikan perjalanan antara Jakarta dan Bandung, iaitu peralihan daripada berasaskan lebuh raya kepada kereta api. Dengan kelajuan reka bentuk 350 km sejam, laluan HSR sepanjang 142.3 km itu memendekkan perjalanan antara ibu negara Indonesia Jakarta ke Bandung di wilayah Jawa Barat dengan lebih 3 jam kepada kira-kira 40 minit. Laporan luar negara, kereta api berkelajuan tinggi Jakarta ke Bandung di Indonesia yang dikenali sebagai Wush mencatat rekod baharu dengan mengangkut lebih 25,000 penumpang dalam sehari. Ia jumlah tertinggi sejak perkhidmatan itu mula beroperasi pada Oktober 2023. PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC memaklumkan Wush telah membawa 25,316 penumpang pada Sabtu, mengatasi rekod terdahulu sebanyak 24,350 penumpang yang dicatat pada 27 Januari 2025. Sejak mula beroperasi pada Oktober 2023, Wush telah mengangkut sejumlah 9.2 juta penumpang. Menurut Pengurus Besar Setiausaha Korporat PT KCIC, Eva Khairunisa, pihaknya berterima kasih kepada semua yang memilih Wush sebagai pengangkutan awam mereka. Beliau menyifatkan pencapaian ini mencerminkan peranan Wush yang semakin berkembang sebagai pilihan mobiliti yang pantas, selesa dan moden. Khairunisa berkata, peningkatan jumlah penumpang bermula pada Jumaat apabila Wush mencatatkan 22,000 penumpang dalam sehari. Rekod jumlah penumpang ini dicapai sempena cuti panjang Hari Wesak di mana ramai orang menggunakan Wush untuk bercuti bersama keluarga ke destinasi seperti Bandung, Jakarta dan Kerawang. Sejak Februari 2025, KCIC telah mengendalikan 62 perjalanan Wush setiap hari. Tren di laluan Jakarta-Bandung beroperasi setiap 30 minit, manakala perkhidmatan ke dan dari Kerawang tersedia setiap jam. Mau ke mana? Semua ada tiket. Projek kereta api laju HSR Jakarta-Bandung yang dikenali sebagai Wush membawa 4 juta penumpang sejak ia beroperasi secara komersial pada 17 Oktober tahun lalu. Pengarah urusan kereta cepat Indonesia China, Eva Khairunisa berkata, pencapaian itu adalah bukti keyakinan dan kepercayaan tinggi orang ramai terhadap projek HSR di Indonesia sepanjang 9 bulan beroperasi. Katanya ia juga hasil gabungan usaha dan inovasi KCIC dan semua pihak berkepentingan yang berusaha meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam di Indonesia. HSR di Indonesia adalah projek pertama di Asia Tenggara dengan kelajuan reka bentuknya 350 km sejam. Ia menghubungkan stesen Halim di Jakarta ke stesen Tegaluar di bandar keempat Indonesia, Bandung dan wilayah Jawa Barat. Projek itu dapat mengurangkan masa perjalanan antara dua bandar dari 3 jam kepada hanya 40 minit. Eva berkata Wush memberi impak positif yang ketara kepada pelbagai sektor terutamanya pelancongan dan industri di rantau ini.